sweet birthday Belle and minggu depan birthday Fadli. Today me and Farid are gonna surprise them. Kita orang dah secure the cake. Cucuk gambar gambar air dia orang. Ya. Ucapan dekat Matthew dengan Belle dengan Fadli. Matthew dengan Belle dengan Fadli, happy birthday. Tolong hargai kita orang. Tada. Wow. Who is this? Siapa dapat jawab dapat hadiah. This one, who is this? Third one. Aku macam banyak pula dengan Matthew. Weh, dia tunjuk aku tak suruh Ni ah. Okey, kita je. Tada! Comel lah. Wow. Sakit perut tu. Terus 1.18 tu kejap sakit perut nak berak. Diana nak cut. Bukan dengan aku. Kat aku. Kat dia. Oh, kenapa? Sabar 2 minit. Hari ni Harga kita meningkat. nak Happy birthday to you. Dia mana kau dapat gambar ni? Betul lah. Wait, dari mana kau dapat? Gambar ni sejuk. Siapa lagi nak cari gambar-gambar tu? Nice tu. Gambar baby aku ni. gambar-gambar aku. Kita orang power. Kau tunggu kau main birthday. Gambar kau main sini. Curi. Dah habis minyak kan? Kau jangan Farah. Sepatutnya saya ambil semua. Ada. Ni. Satu-satu lah kot. Ha. Belakang ada neuron. Gambar. Comelnya. Aku dah save dah gambar-gambar everyone. budak dia. Love you. Korang bulan sama tak kan? Tak. Lain kan? Dia seorang. Korang syak apa aku tak? Tak. Syak kan? Yang besar dia syak lah tapi dia tak Dia tahu bocor kau hari rahsia ni. dah Farah. Tak dia bagi tahu apa. Weh, Farah chat aku dah. Matthew. Saya cakap macam tu. Kita orang dah tahu. Farah cek aku dah Matthew. Dari situ Dia lah. je tapi Dia cakap ke aku kan? Weh, Matthew nampak pun saya. tapi dia Rupanya tengok kau yang juga. bagi Tak, masalahnya yang lucunya dia kata, "Weh, Farah chat aku. Matthew, dia nak tanya kau ni." Ai, dia chat kau. Kalau Sebab time tu Matthew tengah cakap pasal Farah. So I Ha, thought kau ngumpat aku. Farah nak cari sangat Matthew dia cek saya. Yeay, jadi. Ayo, 2, 3. Lagi. Tunjuk dorang. Hazra giving us kuih raya. Omi. Terima kasih. Saya sayang awak. share. Panjang pula ini. Nangis. Goma woyo, Farah dan Farid. Orang nangis lah. Farid, sekali lagi Farid. Super delce belet. Nanti Benda tu kat sini tadi.